Tak apalah, akak keluar ngangah je lah. Hari ni akak lupakan sayang. Hari ni akak kena lupakan sayang lah. So kakak boleh jumpa sayang hari Sabtu je lah. Ada GF. Dia ada GF. Apa pendekar gelak kenapa? Tak ada date-nya. Duduk sayang, jangan nak tipu kakak lah. Dah ada orang beritahu kakak, okey? Nak nipu je. Nipu kakak. Buat. Salam kakak. Waalaikumsalam sayang. Kakak ni bawa Aiman Cina. Masuk. Untunglah. Kelakar. Apa yang kelakar? Pendekar apa yang kelakar? Kakak ni susah tau. Kalau orang tak buat kelakar kakak tak susah sikit nak gelak-gelak ni. Tahniah Haji. Ada mana kakak? Ada dekat LHDN. Nak sebut pun payuh. LHDN. Settle ni. Cukai yang ngajak. Saya pendekar panggil. Aduh. Buat benda di sini. Angah settle tu lah. Biasalah. Aset? Ya, kakak tak pandai lah, babe. Kakak ni puas cari. Weh. Apa aku tekan ni, Nak ajak borak. Kak, jom dik dulu, jom. Sayang mana nak date dengan kakak, sayang. Sayang sepanjang kenal dengan kakak, sayang tak pernah keluar date dengan kakak. Sayang tak pernah ajak kakak, hari ni saya cuti, jom kita keluar. Tak ada pun. Tapi kalau adik-adik lain ada je ajak kakak keluar. Sayang je tak pernah. Tekan dekat gas. Sekejap sayang. Date dia. Biasa adik-adik kakak memang macam tu lah kan. Kita ni happy kerana adik-adik beza, adik-adik yang yelah yang selalu ada dengan kita kan. Janganlah kata bila keluar dengan adik-adik kita ada perasaan cinta, kita ada sayang tu adalah, tapi perasaan lebih pada sayang tu hidup lah. Orang kalau berfikiran negatif memang akan fikir macam tu. Aku ada lelaki lah, dia macam ibarat gitu lah. Aku ada lelaki, kau tak boleh fikir macam tu. Lelaki aku tak cakap benda-benda, mu jangan over sangat. Kena panggil cucu ni. Cucu? Tapi Ra tak ada beza. Kira sama lah. Akak pun ada Honda juga dan kakak ada Beza. So sekarang ni akan naik Honda. Tapi Honda biasa-biasa je. Tak adalah Honda yang kata kan, atas rezeki masing-masing. Cuma Honda ni sebab my favourite. Kakak dah lama suka Honda ni. So Angah, laki kakak baru tunaikan. Cari sampai dapat. Boleh kita geng. Betul tu kak. Apa yang betul sayang? Apa yang betul? Roy Honda City. Honda City tu lah mula-mula yang akak nak, tapi akak tak dapat. Sebab laki akak cakap Honda tu kecil sangat, so ambil besar sikit lah. Sibuk ke? Dah lah buat orang marah malam. Dah lah Angah. Angah saja nak bagi orang gaduh dengan Angah. Laki orang malam. Malah kawan nganguh. Acik ada Honda, tapi Honda okey lah tu sayang. Janji ada Honda sayang. Tengok Angah tu. Angah jengka tu. Semalam dia nak buat akak nangis malam. Janji ada kereta je. Yes. Good boy. Nanti kita compare Honda. Akak jarang buat Honda. Akak jarang sangat buat Honda. Dah jumpa ke kak nak? Tak jumpa sayang. Kakak ni muka kakak ni makin kedekat lah. Aku cari. Sayang, kakak ni biasa ada pembantu kat sebelah kakak tau. Tapi bila tak ada pembantu ni, kakak jadi macam blur. Janji macam ada. Thank you. Aku ni cantiknya kak.